Oh. Sekarang akulah burung yang terputih dan tercantik. Ish, susahnya nak tangkap ikan dekat sini. Kelaparanlah aku. Bangau? Kau ke tu? Iya, takkanlah kau tak kenal aku. Kawan karib kau. Tapi... Ya, aku putih. Cantik kan? Dah lama kita tak jumpa. Kau apa khabar? Baik. Kau lah. Tak pernah nak jumpa aku sejak berkawan dengan Gagak. Ikan-ikan di sinilah yang menjadi kawan aku. Mereka lah yang teman aku sejak hari. Oh, ikan-ikan di sini kawan kau rupanya. Kesian. Kenapa? Aku kesian melihat ikan-ikan ni hidup dalam kolam yang kecil. Kehidupan di sungai sana lebih baik. Kecil ke? Aku tengok cukup besar dah ni. Ketam, kecil ni. Sungai kat sana tu lagi besar. Pemandangan dia cantik. Air pula jernih. Jadi, apa pendapat kau? Aku fikir nak terbangkan ikan-ikan ni ke sungai sana. Aku memang suka tolong sahabat kau. Baiklah, biar aku bagi tahu mereka. Mereka setuju. Elok. Okey. Hati-hati, jangan jatuh. Hei, bertuah betul ikan-ikan di kolam ni. Baik sungguh hati bangau. Kenyanglah aku. Tak payah susah-susah tangkap ikan. Diam-diam kau ikan. Banyak tulang ikan. Ketam tak patut percayakan aku. Sekarang kamu semua jadi korban. Ketam? Apa dah jadi ni? Aku mesti siasat. Kau tengok apa tu, Ketam? Kancil. Aku baru ucapkan selamat tinggal pada kawanku ikan. Bangau sedang pindahkan ikan-ikan dalam kolam ni ke sungai. Nak menang medal lah tu. Baik betul hati bangau. Ketam, kau dah kena tipu. Bangau makan semua ikan tu. Iya, aku nampak dia makan tadi. Berselerak tulang-tulang ikan tu. Aku tak percaya. Bangau tu kawan karib aku. Kawan karib? Gagak pun sudah dikhianatinya. Sekarang kau pula jadi mangsa. Kalau kau tak percaya, bila kau jumpa bangau? Bangau? Bagaimana kawan-kawanku hidup di tempat baru? Kau lihat aku gembira tak? Macam itulah kehidupan mereka kat sana. Sentiasa gembira. Aku lihat kau ni terlalu gembira. Sekarang kau bawa aku ke sana pula. Aku mahu melawat mereka. Ikan dalam kolam ni pun dah habis. Apa agaknya rasa ketam ni? Mesti sedap. Kenapa bangau? Tak boleh ke? Boleh. Mestilah boleh. Kancil mesti dah salah anggap. Kalau tak, takkan bangau setuju. Rasakan. Aduh. Ambil kau. Kawan aku ya. Ketam, tolong aku Ketam. Aku tak boleh bangun. Sampai hati kau tipu aku dan kawan-kawanku. Inilah balasan kau. Ketam. Maafmu, tak nak tolong kau. Tinggallah. Bangau, bangau.
Mengapa? Aki, Hah? tak ada peribahasa ke? Ada. Gunting dalam lipatan. Tahu apa maksudnya? Ara tahu. Apa dia, Ara? Bangau yang jahat. Bolehlah tu. Maksudnya, orang yang disangka kawan tetapi sebenarnya musuh. Ara tak nak ada kawan macam tu. Ara tak suka. Jadi, kita mesti cari kawan yang baik-baik. Ara nak kawan dengan Kiki je. Kiki baik. Tak baik. Macam abang. Kan Kiki kan? Mana ada. Abang kamu baik juga. Hujan dah berhenti. Hmm. Hujan dah berhenti. Papa, cepat. Aki kata nak cerita pasal dua budak berani. Tapi tak ada pun dalam cerita tadi. Tak faham lagi? Kau oranglah dua budak berani tu. Dah tak takut kilat? Tapi Aki... Alah, Aki dah tidur.